Justin Bieber perform kat Coachella dibayar $10 juta Amerika Syarikat. Tapi, dia cuma buka YouTube je. Dekat Coachella, Justin Bieber tampil dengan konsep paling minimal pernah orang nampak. Tak ada personal dancer, tak ada performance band, cuma kerusi, meja dan laptop sahaja. Dia dikatakan dibayar sekitar $10 juta Amerika Syarikat, antara bayaran tertinggi dalam sejarah Coachella. Tapi performance dia buka YouTube dan nyanyi sekali dengan video lama dia sendiri. Sumpah, ramai tak expect tu. Ramai cakap dia buat macam tu sebab lagu dia dah dijual. Memang betul. Justin Bieber pernah jual lebih 290 lagu kepada Hipgnosis Song Capital dalam harga $200 juta Amerika Syarikat. Tapi, dia masih boleh perform lagu tu secara live. Maknanya, ni bukan limitation yang dia kena hadap, tapi ni pilihan dia sendiri. Sebenarnya kan, ni lebih kepada full circle moment. Justin Bieber start dari YouTube dan juga di pentas besar dunia. Then, dia kembali ke tempat dia bermula. Dia tengok versi muda dia sendiri dan nyanyi bersama. Actually, kreatif juga konsep dia. Masa lagu That Should Be Me, momen tu jadi lain. Lirik asal pasal penyesalan percintaan. Dan bila dia nyanyi dengan versi lama dia, rasa macam aku yang dulu dan aku yang sekarang. Fans dia mesti faham perasaan tu. Masalahnya bukan performance tu teruk, tapi expectation orang ramai dah lain. Coachella, orang nak show besar. Justin Bieber bagi momen personal dan simple. Persoalannya, korang nampak ni sebagai genius performance atau terlalu low effort? Got it!